Apakah hukum orang Cina bagi saya sekotak buah oren yang ada tulisan Cina di kotak? Halalkah saya makan? Dia buah ni, dia tak wajib sembelih buah. Dia tak macam lembu kambing. Jadi kalau lembu kambing, kalau orang kafir sembelih, bangkai tak boleh makan. Buah ni lain. Ulama melarang makan buah. Yang pertama, buah itu tidak boleh dimakan kerana memudaratkan diri kita. Kalau buah lima, buah oren, dia tidak memudaratkan diri. Jika kita tidak ada tahu bahawa tujuan pemberian itu tujuan yang tidak baik, maka menerimanya adalah harus. Nabi SAW pernah menerima makanan, iaitu yang berupa roti. Hadis yang lain, keju daripada orang Yahudi yang duduk di Madinah. Dan Nabi menerima sumbangan tersebut. Kalau ulama-ulama menanggung hadis itu yang tidak ada tujuan yang tidak baik. Kalau ada bertujuan yang tidak baik, sebagai fitnah dan sebagainya, atau dengan ambilnya kita makan buah tersebut menyebabkan kita terjadi masalah perkauman dan sebagainya, maka hendaklah kita tolak dengan baik. Ada tulisan Cina pada buah-buah bukan tanda dia haram. Haram itu bukan dengan tulisan. Dan ada tulis halal di luar pun belum tentu dia halal. Ada kalanya yang haram, ada cop halal di luar. Kerana zaman kita ni hujung zaman yang penuh dengan fitnah. Diingat bukan maknanya dia tulis Arab maka halal biskut tu. Tak. Padahal dia tulis Arab khinzir. Nampak tak? Nampak tak? Dia pergi di Mesir, ditulis di kulit biskut tu khinzir. Faham lagi? Oh, ni Arab, boleh makan. Faham lagi? Pasal dia kira bahasa Arab halal. Itu salah. Kita pergi di negara orang kafir, tulis Rusia, tulis apa, selagi tidak ada dalil adanya benda yang haram, boleh makan. Faham? Cuma tanda halal itu memudahkan bagi masyarakat Islam mengenali.